Antara lelaki dan perempuan, siapa lagi kuat tahan pedas? Cuba tengok meja makan tu, siapa paling relax walau sambal tu menyala? Sebenarnya perempuan lebih tahan pedas, tapi kenapa? 1. Estrogen protective hormone. Estrogen bantu kurangkan kepekaan pada rasa pedas dan tindak balas stres terhadap kepedasan. 2. Threshold sakit wanita lebih tinggi. Badan wanita biasa adapt dengan perubahan hormon dan kesakitan setiap bulan. Haid, bersalin, jadi respon kepada capsaicin, bahan pedas, lebih cool. 3. Kajian. Wanita lebih enjoy makanan pedas secara psikologi. Ada faktor emosi dan memori. Sambal tu nostalgia rumah mak, comfort food. Lelaki pula macam mana? Testosteron boleh naikkan reaksi fight or flight bila rasa panas. Lebih mudah berpeluh, mengeluh dan cari air sejuk. Tapi ada juga yang enjoy struggle makan pedas sebab ego nak tunjuk hero. Kalau wanita tengah haid atau hormon tak stabil, mereka jadi lebih sensitif pada rasa, termasuk pedas. So bukan selalu boleh menang ya. Fakta bonus, pedas tu sihat kalau betul cara. Pedas bantu bakar kalori dan lancarkan darah. Tapi kalau makan hari-hari sampai cirit, usus dan hormon boleh kacau. Nak makan pedas tapi hormon tak kacau dan usus kekal sihat? Minum FT tiap pagi, bantu stabilkan hormon, sokong kesuburan dan elakkan pedas buat sperma dan mood rosak. Follow untuk tip hormon, kesuburan dan info menarik macam ni.